salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat tengah hari sahabat-sahabat. Selamat tengah hari pemandu-pemandu trailer. Selamat tengah hari pemandu bas ekspres, bas persiaran, lori-lori hantu, lori-lori pasir, driver taksi, driver Grab, driver e-hailing, rider semua. Selamat pagi sahabat, selamat tengah hari sahabat-sahabat. Jom sahabat-sahabat kita terjah kawasan jalan-jalan bandar sahabat. Tengok pemanduan dengan rider. Kita tengok sahabat-sahabat. Hari ni baru lepas cuci kereta sahabat, bersih sikit. Cuma pewangi dia tak ada sahabat. Kita apa sahabat, dan bersih. Kita terjah ke sini, nampak cuaca agak mendung sikit sahabat. Sejuk sikit. Tidak 2-3 hari ni sahabat hujan tak turun. Masya Allah, Tuhan yang berikan kita kepanasan dan kesejukan. Kita bersyukur sahabat. Apa yang di tengah jalan tu sahabat, segolek tu satu hal lagi. Orang nampak ada sahabat besar sebelah kanan ni, lepas traffic light. Itu semua nak mengakibatkan orang ni nampak ni sebelah kanan saya ni bongkah. Apa yang kontraktor di BKL buat sahabat, biarkan benda-benda macam tu. Takkanlah benda macam tu pun tak nampak sahabat. Oh, kuning merah sahabat, tengok langgar traffic light sahabat tu kereta tu mentang-mentang dia besar sahabat, nak langgar traffic light. Banyak terlanggar motor ke terlanggar ni. Itu jangan kita ikut sahabat, tu membahayakan. Walaupun kita pakai kereta besar, kereta kecil, bagi laluan orang dah merah traffic light kan. Takkan kita nak gasak juga laju-laju, tak fikir orang lain. Tu bawa anak tu, kesian tengok dia orang. Anak kecil lagi di depan tu. Yalah, orang-orang susah sahabat, orang yang bawah-bawah, anak kena bawa pergi kerja kan. Kadang-kadang kita kesian tengok dia orang. Tapi apakan daya, sahabat-sahabat kalau boleh bantulah sahabat. Tengok macam mana sahabat bantu mereka ni. Kadang-kadang kita fikir kita yang ni, tapi ada lagi orang yang bawah lagi yang susah sahabat. Tapi janganlah kita fikir kita yang ni, fikirkan orang yang susah juga sahabat di bawah. Kita tak tahu itu masa sekarang ni dalam keadaan tak menentu sahabat. Kita kena fikirlah kan. Tu baby kecil yang bawa sahabat kan. Gasak dan menggasak. Di tepi jalan tu sahabat, pemandangan
dan terjah sahabat. Ambulan di belakang sahabat. Ada ambulan. Kena kira tu sahabat, tengok dia halang lagi tu ambulan sahabat. Apa nak halang? Masuklah sebelah kiri kau. Nampak lori besar sahabat, lori pasir sahabat, main keluar yang macam tu sahabat. Kan dia tengok orang kan sahabat kan. Itulah lori pasir sahabat. Lori tanah ni korang hajar tu, dia punya pemandu-pemandu dia. Ambil lampu dia ni. Kurang ajar. Dia tak kena ajar sahabat. Hui, hui. Hui. Lagi maut menunggu tu. Macam-macam sahabat. Dahsyat. Nak lompat motor lah. Motor berbagai-bagai lah sahabat. Sahabat tengok. Dahsyat betul sekarang ni. Budak-budak IT sekarang. Zaman kehidupan zaman IT. Macam tu lah sahabat. Traffic light pun langgar sahabat. Traffic light ada pun langgar. Apa lagi kau ini? Aduh. Tidur tak apa-apa. Adalah traffic light cepat je. Haram sadeh betul dia ni. Haram sadeh. Apakan daya. Tengok motor tu sahabat, langgar traffic light merah ni. Apa dia orang nak kejar tu? Nak kejar burung bertelur. Semua hidup dia ni sukanya sakan orang. Pukul 12 tengah hari sahabat. Kita terjah sahabat, terjah dan terjah. Untuk kereta tengok kepala ni. Okay sahabat, sampai tempat kerja sahabat. Sampai tempat kerja. Mendaki bukit sahabat, masuk ofis. Tengok kita terjah sahabat. Tengok bukit tinggi lah. Ni lah bukit ni sahabat. Belajar pendakian bukit sahabat. Jangan laju-laju.
sahabat. Bukan buatan memang Allah punya bagi idea sahabat, tapi kereta buatan manusia. Kita tak tahu kita nak laju-laju naik bukit ni. Jangan kita tunjuk kita punya skill naik bukit perlahan-lahan. Jangan kita cabut apa benda semua. Kita bukan tahu sahabat. Jangan lutut kita pun boleh sakit naik bukit, apalagi kereta. Dah hari-hari kita buat jalan sahabat kan, kita tahu dia punya kekuatan dia. Jangan kita nak tunjuk kita punya action, nak laju-laju sini tak payah sahabat. Lu siapa, gua siapa. Bagilah saya lepas dulu. Aduh sahabat.